tempoh hari Anwar Ibrahim depan pelajar-pelajar, saya tak boleh terima dia. Yang dia kata pembangkang bodoh. Anwar cakap pembangkang bodoh. Yang depan pelajar-pelajar tu, yang Anwar kata bodoh tu. Yang dia kata ajak debat, pagi tadi tengok tak debat. Kan? Bodoh. Guys. Apa jenis Perdana Menteri ni? Engkau keluarkan perkataan bodoh. Tak betul. Tambahan pada program bantuan Low class. Betul-betul low class. Kita memang cakap dia low class. Tapi yang lain ni, kau tak nampak lagi ke? Suka-suka bodohkan orang, bodohkan rakyat. Padahal yang bodoh tu dia Anwar Ibrahim. Dah lah malas membaca. Nabi dalam banyak-banyak hal. Nabi cukup pantas. Lepas tu, Menteri Besar Selangor pula sambut. Pun cakap bodoh juga. Menteri Besar Selangor pun cakap bodoh juga pasal isu ladang babi ni. Padahal itu titah Sultan Selangor. Level lah Menteri, Perdana Menteri, Menteri Besar. Tak sepatutnya keluar kenyataan-kenyataan macam tu. Kalau macam seri tak apalah. Kita bukan siapa-siapa. Cuba kau tengok Tun Mahathir. Come on. Pernah tak kau tengok Tun Mahathir ni maki Hamon? Cakap orang tu bodoh ke? Bangang ke? Pernah tak? Tun Mahathir mengamuk. Pernah tak? Pernah tak? Itulah world class leader. Bukan macam Anwar Ibrahim. Banduan, jijik, bodoh. HIV lepas tu pakai stoma bank. So inilah realiti yang berlaku, guys. Baca malas, mengaji tak mahu, panggil bodoh dia marah. Biarlah perangai itu dia elok sikit. Dah ken-ken tua ni. Cuma saya kata kamu beristighfar, kena boleh kita maaf, ingat. Wastaghfir lahum, fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Dia mesti maaf dengan syarat dia istighfar kepada Allah Taala. Dengan kita maaf daripada awal lema. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu selalu dalam ayat dikaitkan, hubung kaitkan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta ampun kepada Allah Taala. Itulah yang aku nak buat, bodoh. Saya tak nak lah yang lawan politik kita pun tak ada tengok lawan politik. Dia berani cakap. Tak ni, dia pun tahu. Mereka pun pernah jadi kerajaan. Ni isu babi ni. Semua. Bila serang tu macam tak boleh. Tiba-tiba bila pengerusi PAS yang di Pertua PAS, ya, Pesuruhjaya PAS Negeri jumpa akhbar Cina, oh kita akan terus membenarkan perusahaan babi dengan keadaan terkawal. Itulah yang aku nak buat, bodoh. Sedap hang amin tu, pembodohkan orang tu. Yang hang pembodohkan tu, Pesuruhjaya PAS Selangor tu, pangkat-pangkat ayah hang tu, umur pangkat-pangkat ayah hang. Hang tak ada adab, hang tak ada akhlak, hang tak hormat orang tua. Walaupun musuh politik hang, hormatlah meh. Sampai nak bodoh-bodoh ni pasal apa? Pasal bos pun garang, hang pun nak menggarang juga sekali. Jadi isu babi ni, waktu tu hang dah jadi MB 8 tahun dah meh. 8 tahun dah hang jadi MB Selangor. Hang tak boleh selesai masalah ni. Mai hari ni hang nak pergi buka di Bukit Tagar tu, bagi 500 hektar apa semua. Di kawasan kecil-kecil ni hang kata jadi pencemaran apa semua. Masalahnya bukan pasal babi tu haram hang tahu. Bukan masalah hang nak selesai ke apa. Masalahnya hang nak pergi buka di kawasan orang majoriti orang Melayu. Pasal tu ini hari bila hang cadang di situ, yang first sekali bersuara adalah Sultan Selangor. Sultan Selangor suruh adun-adun main duduk di situ, try cuba duduk di tepi kandang. Baru reti. Di sepat tu air sungai duk berkeledak lagi dalam longkang-longkang. 8 tahun dah hang tak boleh nak selesai. Lepas tu bila hang naik di Komisioner PKR, hang nak bodohkan habis semua orang. Hang nak salahkan kerajaan-kerajaan PAS dulu. Ni apa ni? Menteri bila orang panggil hang menteri besar cokia, hang nak kelupuk, hang nak marah. Tapi hakikatnya hang cokia. Ini hari aku nak beritahu hang, di Kedah tak ada masalah babi. Di Kelantan tak ada masalah babi. Di Terengganu pun tak ada masalah babi, di Perlis pun tak ada masalah babi.
Yang ini hari yang duk jadi masalah babi ni negeri-negeri yang ampau perintah ya. Pulau Pinang, Selangor. Negeri-negeri yang ampau perintah. Banyak kes babi. Ini hari aku nak bagi tahu ke hang kenapa di negeri-negeri AG4 ni tak ada masalah babi. Sebab Menteri Besar cerdik. Pandai settle. Zaman Ustaz Azizan di Kedah settle cara baik. Tak ada demo-demo. Ini hari di Selangor orang berdemo, orang Melayu berdemo. Tak suka hang buka di situ. Jadi hang gagal lah. 8 tahun hang merintah di Selangor, hang gagal. Hang gagal nak tutup, hang gagal nak buat kandang babi yang elok, yang lari pada pencemaran udara apa semua. Hang tak boleh nak buat. Hang gagal. Ini hari hang naik atas pentas, hang bodoh ke orang, senang-senang hang bodoh ke orang. Banyak lemak macam tu. Ini hari kita nak bagi tahu bila mana hang bercakap atas stage tu dengan nada yang bodoh, aku tahu babi ni haram apa semua, populariti hang dah jatuh. Populariti hang dah jatuh meh. Belum tentu PRU ni hang akan dah jadi sebagai kursi MB. Populariti hang dah jatuh. Sebab apa? Sebab hang menghina orang. Hang gelak orang atas pentas tu semua. Hang sembang dengan ahli hang, bukan hang sembang depan rakyat. Jadi hang kena berfikir di situ. Aku tak sangka lah hang sebagai menteri besar yang depa kata perform negeri maju di bawah hang semua boleh cakap menghina orang macam ni. Tak ada akhlak. Lapis-lapis pok hang oh meh. Ini hari aku nak bagi tahu hang. Di situ hang dalam ucapan hang guna akan buat. Akan buat. Jadi kami ni pembangkang nak tunggu akan buat hang ni berapa puluh tahun pula. Kami nak tunggu. Hang punya akan buat ni. Ha, janji mau tepati. Jangan jadi macam bos hang. Hari ni cakap lain, besok cakap lain, lusa cakap lain. Penyakit berjangkit PKR ni. PAS ni selain daripada masuk politik, dia juga adalah parti tarbiyah, mendidik orang. Selagi orang tak faham politik Islam, dia bergantung pada hak dunia ni lah. Ringgit, darah ekonomi, darah hidup, bla bla bla. Hak tu semua bila mati semua habis lah. Tutup sekat mati. Hak kita nak bawa ni lepas pada mati lagi. Dalam kubur ada soalan. Pi masyar ada soalan, ada timbangan. Lalu sirat ada soalan. Masuk syurga, masuk neraka. PAS pergi jauh. Sebab tu nak banding PAS, nak baca PAS daripada pemahaman politik Syaril dengan KJ tak sampai. Amboi, dah pandai dah ni. Sorry tu saya minta soalan buat tadi tu. Pasal macam nak judge PAS daripada pemikiran politik contemporary. PAS keluar pada itu. Okay. PAS Melangkaui duniawi. beyond tu. Melangkaui kehidupan atas dunia. PAS bawa orang masuk dalam bagaimana menjawab soalan dalam kubur, bagaimana menjawab soalan di mahsyar, semua dalam tindakan politik ni benda-benda tu akan ditanya dalam kubur. Tanya marah buka kan, siapa nabi kamu, siapa imam kamu, siapa apa ikutan kamu, semua tanya. Di mahsyar esok tanya lagi. Ya. KJ? Ya. Jadi ni nak jah dengan pemahaman politik UMNO, Bersatu, DAP. Inilah politik yang kami faham, yang diajar di kuliah. Siapa dapat apa, bila dan bagaimana politik. Jadi PAS tak. PAS ni menguruskan kehidupan umat manusia, dunia dan akhirat. Tu politik. Baik, kami Syaril dan KJ yang berduniawi ini akan kembali selepas Minta maaf lah.